Kami dah sampai Awal malam Kensai. Wow. Sabar Fari saya. Tak apa. Assalamualaikum guys. Okay. Kita dah ready. Dah ready nak pergi camping. Okay. Let's go guys. Dia tu pukul pinjam tapi kecil lah. Okay dah jom. Kita paksa kok. Oh, kita kena pasang ni dulu. Roof pasang roof kat atas. Guys, kena pasang roof kat atas ni dulu guys. Okey. So macam mana kita nak angkat ni? Dia cepat. Macam mana kita nak angkat ni? Soalan ni. Nak salam sekali. Okay, selesai. Selesai dah ready? Dah ready nak pergi. Okay, jom. Let's go. Kita nak pergi. Okay, kita sambung lagi. Stop ah. Okay guys, kita baru selesai setting pasang roof box dan loading barang kat belakang lah. Kat belakang Padat. Dah siap dah. still boleh duduk lah. Still boleh duduk. Bonnet full. Ni full, atas full. Semua Jom, full. let's go lah. Kita nak bergerak lah. Nanti nak bergerak. Okay, jangan lupa follow Okay, follow, like dan subscribe. Okay guys. Kalau nak pakai baju ni, Ini. kena tekan Follow. butang biru kat sini. merah. Biru lah. Jangan lupa tekan butang subscribe. Dengan butang biru baru dapat baju ni. Yeah. Okay, bye. Jom, let's go. Bye. Guys, kita baru nak masuk highway. So perjalanan kita mengambil masa dalam Mama, kalau nak Guys, kita baru nak masuk highway guys. So perjalanan kita ni mengambil masa dalam 3 ke 4 jam. So nantikan kita nanti. kita nak sampai ke Mana Syai? camping. Ke camping. Island. Bukan kita island lah. Kopi. Kita nak pergi Gopeng. Kopi dulu, jadi kalau kita dah dekat dah, tu namanya camping. Okay. Okey. Nantikan guys. Alright guys, kita dah masuk highway. Dah. So sekarang ni kita berada di area mana ni? KLIA dan menuju ke Gopeng. Mengambil masa dalam 3 ke 4 jam. Biasa-biasa je, bawa tak laju lagi. Sebab muatan melebihan kot. Lagi kita Syai, bertemu dengan Syai.
Lama sikit. 3-4 jam je. 3 ke 4 jam je. 3-4 tambah 4. Okey? Oh, belah sana jam guys. Belah Belah sana jam. belah situ jam. Alah. Besok. Okay guys, nanti kan kita update lagi. Sabar nak tanya dah. Nak tanya apa? Kalau dah ada cuti 2 hari kan? Syukur saya. Okay. Besok saya dah sunat. Aisyah nak sunat dah. Okay, bye. Besok. Kita dah sampai Gopeng. Ya, simpang keluar. Simpang keluar Gopeng. Ya guys, tak lama lagi kita nak sampai dalam beberapa kilometer lagi. Nanti kita update siapa dah bangun. Okay guys. Tadi dia tidur. Yup. Okay, kita dah sampai dah. Ni jalan masuk dia, Gua Kandu. Ni area Gua Kandu. Jalan ni terus je. Oh. Ni dekat dengan apa ni? The Kandu Resort. The Kandu Resort. Jalan ni depan je lah. Straight je. Straight lah ni. Warung P. Ramlee kan. Buka lah tadi. Okay, kita straight lagi. Sampai nampak selamat datang ke Kampung Jahang Gopeng. Itu straight je. Ke sini. Guys, jangan sungai dia. Oh, nice kat situ. Ada orang mandi. Ada. Ni masuk mana? Masuk sini. Masuk kiri ni. Kapal River. Festival apa? Hah, biar betul ni. So masuk sini. Eish. Jauh lagi lah. Ya, 1 minit dia boleh. Kenapa kita terlalu Rock Garden tu kan? Oh, kami dah kena scam dengan Waze. Dia bawa seberang belah sungai. So kita kena keluar balik. Kita kena patah balik. Apa? Dah kena pusing balik. Kena keluar balik. Lepas tu ni mana jalan? Guys, belok ke ni Himalaya Camp. Dengan Rock Garden. Dengan Rock Garden ni. Ini lori tadi. Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim. Sebelah ni ada warung Ayam Penyet. Kita depan lagi. Guys, kita dah nak sampai guys. Ayo guys, kita nak sampai guys. Oh. Okay. Oh, kita kena naik atas ni. Atas tu apa? Sampai dah. Syai, kita nak sampai Syai. Yelah, nak sampai dah ni. Cepat Syai. Yelah. Kat sini dia off-road sikit lah. Yang tadi tu jalan kampung. Jalan kampung. Ni kita nak masuk off-road sikit lah. Bukan yang off-road teruk sangat pun. Jalan okey je.
Ada track Tu nampak track ATV. Dia macam jalan masuk dalam lopok-lopok ni. Tu nampak track dia. Cantik juga tempat ni. Selalu pokok-pokok macam dah lama. Papa, ada macam pokok yang dah lama lah, Papa. Ya. Dia tumbuh kat pokok dengan kayu. Dia dah tumbuh kat itu. Ni jadinya pokok lama ni. Jadi pokok lama. River Gate Pinball. Wow. Ni yang boleh main pinball lah ni. Lah. Main apa? Main pinball. Boleh main pinball lah. So kita straight lagi. Ada pokok. Hai, Ha, dah. dah sampai ni. Oh lah, nak sampai. Yeay, nak sampai dah. Puan dah tunggu lah. Puan ngantuk dah tunggu lah. Kesian. Tu mesti pelik lah. Tadi kata 15 minit. Ni dah 20 minit. Sesat. Dia dah setengah jam. Terus sesat guys. Tapi tu perang lain. Okay, Mana tak jadi 20 minit, setengah jam. awal malam. Okay, yang ni kita straight. Wow, kita dah sampai dah. Tak sabar nak mandi di sungai. Okay dah kat? Kita dah nampak sungai guys. Dah nampak sungai. Tu jeram tu. Nampak sungai. Ya, jeram. Jeram dia laju. Oi, ni kalau Uncle Azizi datang ni. Apa, dia tak datang guys. Aisyah dah ajak Uncle Azizi, tapi Uncle Azizi tak datang. Dia tak sihat. Kerinduan Uncle Tu ada jeram kat bawah. Asyik rindu Uncle Azizi. Ya. Okay. Jalan dia. Dia dah simen dia. Okay, kita ni jalan dia bubuh simen. Gila. Dia dah nak sampai lah belah kanan ni. Sungai, Sungai. jeram apa semua. Lagi. So kalau korang nak tempah baju, kakak tunjuk belakang. Kami ada buat baju Baju dari baru. FA Production. Baju baru. Tu. Tu apa tu? Rock Garden Himalaya. Ya, kita dah sampai. Himalaya. Kita dah sampai. Kita dah sampai dah. Ya. Di awal malam dia kat ujung sekali. Ini kita melalui Himalaya dengan Rock Garden Sakit lah. Sampai apa ni? Pukul 5 lah. Baru kali awal malam. Makan sekejap ni. Ada orang. Ada kolam. Cantik. Mana? Ni. Kakak tunjuk kakak ni. Oh, sungai. Banyak ni batu. Batu besar lagi yang ada batu kecil. Ramainya orang. Ni semua geng cuti hari ni. Geng Selangor. Jom, boleh sewa pelampung. Dah pelampung lah. Lagi kita Asyik bawa pelampung. Tadi ada bawa pelampung tak? Bawa. Tak bawa. Jangan tak bawa. Ni mesti tak bawa. Dia tenggelam Untuk tadi. kemah. Sebab ada pelampung. Oh. Ni ada tapak kemah ni. Sebab ada plug point. Ni ada plug point ni. So kita dah sampai ke awal malam. Sini dah ada warung. Toilet dia atas tu. Oh sana atas tu toilet. Singki kat atas tu. Dia dah ada toilet. So ni ada warung. Ada masakan apa ni. Dia buka pukul 11.30 pagi hingga 8 malam. Harap bersabar. Menu dia tak pasti ada apa. Nanti kita tengok.
Tu toilet dia kat situ. Tu ni toilet dia kat atas ni. Tu Aman Tok Pia dah sampai dah kat ujung sana. Duduk drop lah. Ya, tu dia. Dia pun mesti duk pening nak pasang kemo. Tu orang first time tak pernah pasang gambar. Nampak muka orang yang pening lah. Aduh. Alhamdulillah. Jom kita dah sampai. Ha? Bangun buka. Ui, buat baju. Cantik tak bagi kat mak selai. So kita dah sampai lah kan. Kita dah sampai. Awal malam campsite. Mak batang tegak dulu ah. Ha? Makan. Kayu dah. Belah sini, belah depan. Belah depan ni. Alright guys, jam dah pukul 6. So baru satu tent dapat dinaikkan. So kita akan naikkan satu lagi tent.
Okay guys, muka dah berpeluh. Baru satu tent. Okay. Malam ni air nampak deras sikit. Malam ni air laju. Alright guys, jom kita sambung. Jalan sama dulu. Dia satu tempat. Bawa lah tu. Dia tengok Wan. Tak. Ya. Tutup. Saya tu nak apa-apa mesti. Saya tu nak. Naik dah 2. Tengah set up sikit-sikit lagi. Jap lagi. 6 lebih dah. Okay. Ya, kita dah sampai dah pasang kemah guys. Ada lampu. Amsyah tengah duduk selepak makan. Dan mak kita tengah memasang lampu. Aku dah cantik. Ya. Tupia dah standby dah. Ha? Dah masak dah. Oh, dia punya bawa barang. Okey. Siap ada payung. Okey. Kita set up sikit-sikit dulu. Sikit lagi nak habis dah. Tengok muka marah. Muka orang marah. Okay guys, suasana maghrib. Tinggal nak pasal lighting sikit-sikit. Ramai kan Tok Piah punya. Dah siap dah. Siap tengah masak lagi. Ni Tok Piah. Masak. Tengah masak. Nak makan. So macam biasa, lilin ni, yang bahagian ni kita orang punya tapak lah. Tapak. So kat sini ada sinki. Sini ada sinki. Oh, bahagian belah sana tu sungai. Atas tu kita orang punya ni lah, tapak lah. Kita kat mana guys? Awan Malam Campsite. Jom. Anak-anak siap boleh main. Jadi kita orang punya kawasan. Okay, yang terbaru kat sini ada gerai. Dia buka sampai pukul 8. Pukul 8 malam. So
So boleh lah. Kalau malas-malas nak masak tu, boleh membeli kat situ. Right. Okay. Kami dah sampai Awal malam campsite. Sabar Fari. Tak apa. menu kita malam ni. Meriah Meriah. Macam-macam ada. Menu tu. Menu tu. Ha, okey. Menu dari tu. Tu Piah masak macam-macam ah. Sayur, telur, masak Piah. sambal udang. Tu mana tu Piah tu? Mama masak ayam. Mama masak ayam je. Mau masak ayam ah. Mama masak ayam je. Esok mama buat nasi. Nak buat laksa kan? Buat laksa. Aku melangkah dengan hati yang perlahan, cari tenang dalam setiap perjalanan. Tak kejar nama, cuma ingin kebaikan, biar hidup ni penuh keberkatan. Aku tak mahu ada yang rasa terbeban. Kalau aku mampu, biar aku ringankan. Dalam sedikit rezeki yang kau pinjamkan, aku hulur biar semuanya dipermudahkan. Kadang hati risau bila rezeki sempit, tapi engkau tetap buka pintu walau sedikit. Aku belajar syukur walau tak banyak, kerana memberi itu lebih berkah. Dalam doa aku minta perlindungan, jauhkan aku dari sombong dan angkuhan. Tapi kena pergi kolam yang Rock Garden tu je. Pengat ubi. Pengat ubi. Labu. Tu buka tu. Nasi goreng. Ni apa? Kulit. Masak lemak kulit lembu. Pucuk ubi pun ada. Rugi tak mai. Rugi tak mai. Rugi tak mai. Panggil lah, hello. Saya nak biasa. I love you. Oh. Dah. Padu tau. Tengok ni. Nak pergi sana masuk lautan pergi sini. Nak mandi.
kita kan. Nampak tengok tadi. Diorang langgar Bobo. Diorang langgar. Oh, sampai dah. Yang kita. Api. Azizi main. Azizi. Azizi main. Abang okey bang? Bila nak mandi bang? Lagi? Tak tahu. Tak tahu. Tanya Mami. Tengah set up. Tu dia stroke kita. Okey dah mak, siap dah. Ni goreng ikan. Goreng ikan. Tu. Masak nasi. Tok Piah masak nasi. Oh, masak lauk oh. Tu dah ready dah, banyak lauk lah. Ikan popai. Oh, mana? Oh dia. Okay guys, kita makan dulu. Lepas tu kita terjun sungai. Dua kampung ni tak nasib lah kan. Yang sini Kenapa dia tahu? rasa. Siapa makan? Yang kira yang. Tapi yang ni nipis lah. Ada yang tebal. Nasi. Kita makan durian hari ni. Kita makan durian. Dengan susu ni. Dia tawar kan. Dah sikit kan. Campur. Dia nasi. Oh. Bang cakap sikit sekali lagi bang. Apa nama atas campsite? Atas tu di Embun Village. Di Embun Di Village. Embun Village. Campsite tu boleh muat dalam 25 tapak. Okey. Tapak. Di sana privacy lah dia hujung sekali. Aktiviti anak-anak kita. Aduh, kepak. Belakang. Sepak. Suasana malam kedua. Kat sana pun ada selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu semua, selamatkan kamu. Pegang tangan tiga-tiga orang. Pegang. Pegang pisau. Cepat. Adik. Batok, pegang. Oh, seorang pegang satu. Ni, seorang. Ni seorang kakak, potong. Kalau orang potong dah bagi orang. Oh. Tak apa, pegang sama-sama. Potong. Potong. Cepatlah. Potong kek. Bismillah. Lekan. Orang lain pula. Bagi orang lain pula. Siapa ni yang potong ni? Besarnya ni. Sikit. Okey.
pelak. Lagi besar ni makan mudah. Betul. Okey, potong. Dah, korang lagi. Lagi, potong. Okey, ada hadiah ni bagi mama. Kak, apa ni? Dah. Kan, abang. Oh, cepat. Ni abang. Ha, potong. Mana? Ikut tak? Tak apa, bagi je. Bagi je. Ha, potong. Ni ada nama tak? Kat dalam sini. Apa? Ayah. Apa ni? Ayah. Kok batu tak ada? Ada. Lego dia pasal jom. Lego dia pasal jom. Ada titipan. Ada lagi. Ada dia apa? Oh, hadiah kita hadiah. Itu siapa? Allah. Lambat. Itu bohong. Adik. Mainan rumah kan? Walaupun garang. Mainan. Boleh tembak. Yang ni Aisyah kena kongsi 3 tu. Aisyah kena kongsi dengan request. Main sama-sama, okey? Makan model. Main sama-sama, okey? Pergi main tembak. Makan model. Terima kasih. Makan dulu buka dia. Ini aja pistol. Lagi kita buka. Abosing. Abosing banyak hadiah. Sekian abosing ni. Sekian abosing. Okay, menu kita malam. Mama tolong ada tak? Mama tengok ni susah kot. Kata lagi Syah. Konsep sedekah. Di kolam semua tu kan? Mesti biasa. Dia kata kalau ada, ajaklah. Bukan kita nak jual. Cakap makan, dia makan. Kita nak balik lah. Penuh. Bibi. Kita belajar. Piu. Kita nak bergerak balik lah guys. Ayo kita bergerak balik. Alhamdulillah selesai sudah. 3 hari 2 malam trip kita bersama Mengkoma, Tok Pia, Apis, bersama family dengan mak ayah mertuanya, Ustazah. Right. Ustazah Surina. Ada rezeki nanti kita datang lagi. Kisah ke tak ada? Lepas tu lagi Nak air. Rezeki kita berjumpa lagi. Nak air. Kalau ada sumur di ladang. Yeay. Nampak audit. Dah lama tak pakai audit. Mama ni. Saus. Dia kena try dulu. laluan balik, laluan datang dan balik.
Okay guys, sampai sini saja perjalanan kita ke awal malam campsite. Ada rezeki kita datang lagi. Update yang terbaru, dia dah ada toilet. Memang bersih, alhamdulillah, memang bersih lah tempat dia. Sungai dia pun cantik. Boleh healing-healing lah waktu malam. Papa. Tu Papa dah lambat dah. Lambat dah. Tadi semalam tadi pun tak mau Papa tak buat video. Tu lah, tak ada nak buat video. Tak ada nak buat video guys. Kalau tengok cerita pun jadi lain. Pasal buka ada apa pun. Semalam best. Cakap comel-comel dengan Mama. Mama dah pergi mainan situ, tahu tak? Tadi pun marah. Mainan telur. Tapi tadi coklat telur tu kan. Dia memang cakap telur. Coklat dia mesti makan dah ke? Tak lah, tapi bukan coklat. Betul apa dia? Lain. Sedap tak? Bagi Mama. Ini ada makan. Macam ni tak sedap ke? Merah je. Merah tak ada. Yang kuning. Cepat jatuh lagi. Kuning tak sedap. Baru dia cakap. Guys, semalam tadi kita dilanda hujan lebat. Alhamdulillah sungai masih tidak diparas yang membahaya. Syukur alhamdulillah. Kami semua selamat dan CEO pun kata tak pernah lagi lah air naik ke paras atas. So kita bertawakal lah, insyaAllah semuanya okey. Cuma sedikit kabut lah, simpan barang. Sebab hujan tiba-tiba menggelupur masing-masing. Sebab tu lah tak sempat nak buat rakaman. So campsite ni kami dah pergi, yang ni kali yang kedua. So sangat-sangat berpuas hati dengan apa yang disediakan. Ada rezeki boleh datang lagi lah. Dan kepada warga campsite, kami minta maaf kerana terlewat keluar. Minta halal Dah cuci kemah. Jangan lepas kepala. Apa-apa nanti update semula lah. So ni jalan keluar, kita akan melalui jalan kampung. Jalan dia sama je, masuk dan keluar dia sama je. Kita akan lalui jalan kampung ni. Best lah, tenang. Kawasan ni memang best. Ibarat kita berada di dalam kampung.
yang sangat tenang. Sebelah ni, korang hotel je. Oh, pergi petik dengan tangan. Tepi jalan. Sedang pasang. Kat sini ada Aku melangkah dengan hati yang perlahan, cari tenang dalam setiap perjalanan. Tak kejar nama, cuma ingin kebaikan. Biar hidup ni penuh keberkatan. Aku tak mau ada yang rasa terbeban. Kalau aku mampu, biar aku ringankan. Dalam sedikit rezeki yang kau pinjamkan, aku hulur biar semuanya dipermudahkan. Kadang hati risau bila rezeki sempit, tapi engkau tetap buka pintu walau sedikit. Aku belajar syukur walau tak banyak, kerana memberi itu lebih berkah. Dalam doa aku minta perlindungan, jauhkan aku dari sombong dan angkuhan. Biar langkah ini jadi satu kebaikan.